2026 ni masuk tahun baru. Aku rasa semua orang mungkin gembira, dah set azam baru kan. Tapi bagi aku 2026 ni adalah tahun yang sangat mengerikan bagi aku. Aku terima satu panggilan daripada makcik aku. Dia bagi tahu yang atuk aku dah tak ada. Aku terus bagi tahu manager aku cancel semua booking appointment yang ada masa tu sebab aku kena balik Raub. Dalam masa yang sama, ayah aku tiba-tiba kena serangan jantung dan dia kena dikejarkan ke ward segera sebab dia tak boleh terima yang atuk aku dah tak ada. Dengan keadaan atuk aku nak uruskan pengebumian dia, uruskan kenduri tu, dalam masa yang sama ayahku tak sihat. Aku uruskan dia dekat hospital. Masa tu jujur aku cakap, aku tak menitik satu air mata pun. Aku tak berani nangis. Aku bagi tahu diri aku tak boleh lemah. Sebab sekarang ni ayah aku sangat-sangat perlukan aku. Aku tak rehat tau. Aku bekerja bantu uruskan pengebumian atuk aku. Dalam masa yang sama, kenduri, talil. Dalam masa yang sama, ayah aku ni dalam keadaan yang sakit. Aku fikir satu je masa tu, atuk aku dah tak ada tau. Aku tak boleh hilang lagi seorang dalam hidup aku. Aku tak boleh hilang ayah aku juga dalam hidup aku. Sekarang ni baru aku dapat peluang untuk proses apa yang berlaku sepanjang beberapa hari ini. Sebab aku dalam keadaan tu, aku memang dalam keadaan automatik. Aku tak fikir, aku tak ada perasaan. Dan bila sekarang ni semua benda dah selesai, dan bila aku try untuk proses apa yang jadi, aku baru sedar yang banyak orang kata kekesalan lah. Bila aku imbau balik masa lalu, kenapa aku tak spend lebih masa dengan atuk aku? Kenapa aku tak borak lebih lama dengan dia? Kenapa bila aku balik kampung, aku selalu rushing nak balik semula ke Johor? Sebab aku fikir aku kena usaha, aku kena kuat, aku kena cari lebih banyak duit supaya aku boleh senangkan family aku nanti, supaya aku boleh senangkan orang yang aku sayang. Tapi kan, sebenarnya masa tak tunggu kita tau. Bila masa, orang yang kita sayang tu akan pergi. Aku tak sangka tahun ni aku akan raya tanpa atuk aku dekat sisi. Nenek aku dah tak ada, atuk aku dah tak ada. Walaupun ada banyak kekesalan dalam hidup aku kan, bila aku fikir balik, tapi sebenarnya kan, dalam hidup ni kita akan sentiasa buat pilihan. Kau kena pilih, kau nak pilih kejaya ke atau kau nak pilih keluarga. Kau kena pilih, kau nak duit ke atau kau nak masa. Dan aku tak cakap yang mana betul, tak ada yang betul, tak ada yang salah dalam hidup ni. Pilihan yang kau buat, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Sebab engkau buat pilihan yang terbaik untuk diri kau pada masa tu. Dengan situasi yang ada masa tu, kau buat pilihan yang terbaik. Aku pilih untuk aku susah dulu. Aku pilih untuk aku usaha dulu, supaya family aku dapat kehidupan yang lebih baik. Tapi sekarang ni bila orang yang kita sayang dah tak ada, sebanyak duit yang kau ada pun kau takkan dapat balik. Kau takkan dapat hidupkan balik orang yang kau sayang. Jadi aku nak cakap satu je, selagi kita masih ada masa, gunakan masa yang ada ni. Call lah orang yang sayang. Kau tak dapat balik, tak apa, call. Sebab apa yang diorang nak, diorang bukan nak duit kau, diorang cuma nak masa kau saja. 1 minit, 2 minit, sehari. Tanyalah khabar diorang. Siapa yang masih ada mak ayah lagi, baliklah raya ni. Sebab kita takkan tahu bila lagi kita ada
masa. Sebab kita takkan tahu berapa banyak lagi masa yang kita ada dengan mereka.